Anak tak ramah dan nak duduk dengan orang tua, rumah ni sesuai. Sebab banglo ni setingkat saja tapi luas selesa. Rumah ni luasnya 1924 kaki persegi. Cuba tengok. Sudut tu comel ni buat bay window. Kita letak bench panjang dekat tingkap tu. Support lagu ni ke atau lagu ni. Menambah variasi tempat duduk selain kita ada sofa di ruang tamu utama. Sofa yang 3 plus 2 seater plus 1 seater tu. Okey, sebelah depan ni ada 2 bilik dengan 1 bathroom di luar. Sesuai lah untuk bilik tetamu dan bilik anak lelaki atau bilik anak lelaki dengan bilik solat ke. Okey, dinding yang kosong tu eloklah pasang wall cabinet yang sesuai. Manakala gerbang antara ruang tamu dengan ruang yang sebelahnya ini, kalau ikut cara moden, boleh buat sliding door yang ringan tu tau. Jadi, ruang family dan ruang dapur ni lebih privacy. Luah kemai dapur, boleh buat kabinet dapur. Dan antara dapur dengan ruang family ni boleh buat ala bar table hok 4-5 orang boleh duduk makan sekali. Tu dia, ruang family pun luas selesa pasal kabinet TV di situ. Dan bila pasal pintu sliding di gerbang ni, 2 bilik di sini pun lebih privacy. Ini bilik masternya ya. Dan sebelah ni molek lah nak bilik anak puan ataupun bilik orang tua kita. Jadi total semuanya 4 bilik tidur, 3 bilik air. Comel ke tu, ruang tengah rumah pun pasal 2 lapis ceiling deh. Pasal lah lampu hok menjimatkan elektrik di celah tu deh. Rumah ni kalau bijak ID dan dekonya, banyak ruang boleh buat wall cabinet sampai ceiling. Dalam rumah nampak luas dan kemah. Tanah tak luas mana pun tak apa, masih ada ruang nak parking dan tanah pokok bunga dan sayuran deh. Kontraktor tunggu bayar je ni, nak kemas keliling rumah. Jiran pun dah ada kiri kanan.